Oh, sakit. Adik sanggup Lepas tu siapa tolak tanggung? tawaran universiti demi tanggung Ada kakak di besok. UPSI. Adik kerja? Ni siapa mari datang ni? Ain, pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, merupakan salah seorang mangsa yang terselamat dalam nahas bas persiaran yang meragut 15 nyawa awal pagi semalam. Tragedi itu berlaku ketika mereka dalam perjalanan pulang ke kampus di Tanjung Malim, Perak, dan ia telah menggemparkan seluruh negara. Dalam suasana penuh pilu di Hospital Greek, takdir menemukan Dr. Ashraf dengan Ain. Menurut Dr. Ashraf, Ain adalah anak yatim. Ayahnya yang pernah bekerja sebagai pomen di sebuah bengkel telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ibunya pula sakit dan hanya mampu mengambil upah mencuci rumah-rumah jiran sebelum ini untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga. Lebih menyentuh hati, dua adik kembar Ain sanggup mengorbankan masa depan mereka dengan menolak tawaran melanjutkan pelajaran ke universiti semata-mata untuk membolehkan kakak mereka belajar terlebih dahulu. Terharu dengan pengorbanan tiga beradik ini, Dr. Ashraf mengakui hatinya luluh dan terpanggil untuk membantu. Beliau turut menegaskan bahawa kekangan keuangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menuntut ilmu kerana hanya ilmu mampu mengubah nasib seseorang dan keluarga. Ayah kerja apa? Nama apa Ayah ni ada? Nama apa? Nur Ain Najwa. Mak kerja apa? Oh, mak sakit. Lepas tu siapa tanggung? Ayah kerja. Ada besok. Ada adik. Adik kerja? Ni siapa mari datang ni? Ibu. Dia mari dengan siapa? Sepupu. Adik tak sekolah dah? Sambung ni tu. Lepas tu sekejap sebab kita sambung. Ya, exam diploma kembar. Orang diploma saya STP dapat ini tapi sekolah. Sebab cakap lagi. Ya. Beritahu gambar lah hamba. Marah boleh bantu. Ya? Mohon marah. Ambil nombor telefon saya lah. Adik boleh you juga? Dia tak segi? Adik-adik tu siapa ngaji kayak saya kata tak ada PT kayak. Kita ada yayasan pelajaran marah. Ada mohon lagi tu? Ada tinggal bunyi. Oh ya Allah, silap teknikal ya. Ni nombor telefon apa Nanti WhatsApp. Nanti hantar pada saya nanti Puan Yohanis ni pengarah marah Perak. Banyak adik-adik tu jangan berhenti belajar kerana tak ada PT. Ya? Ibu tangguh adik kita itu ya tangguh adik boksi. Tak apa. Banyak gambar ya. Apa adik. Nak sambung Ni tu saya takdir kena jadi gini berjumpa mana sambung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.